Jadi ramai yang tak tahu bila turunnya ayat ni. Zaman Nabi dulu waktu mula ayat ni turun, mereka berpuasa macam mana? Nabi dan umatnya berpuasa mulai lepas isyak sampai maghrib. Itu mula-mula cara Nabi puasa. Mula lepas isyak sampai maghrib esok. Bayangkan. Maknanya negara Skandinavia yang 21 jam tu okey tu. Nabi dulu lepas isyak sampai maghrib esok tu, malahan adalah satu syarat. Terlepas waktu berbuka, tak boleh buka. Terlelap dia lepas asar tu, punya ponek dengan syamah siam ni. Punya ponek bawa sampai ke asar ponek tu. Balik rumah kan mula lebih. Penat kerja, nak dapat kerja dekat Teknologi Park Malaysia tau. Penat. Sampai ke rumah tertidur lelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan ke? Dia terlepas, dia tak boleh buka. Dia kena sambung puasa sampai maghrib esok. Dan bayangkan, lagilah penat esok tu. Terlelap juga pasar tu. Bayanglah 3 hari bos tu. Itu parah betul tu kan. Memang macam tu lah. Sampailah salah seorang sahabat Nabi namanya Qais. Qais ni bekerja di ladang tamar. Punya penat, apa semua kan. Penat kerja ladang tamar. Kesnya sama lah, terlepas waktu berbuka. Maka dia tu sambung puasa sampai esok tu. Dan ketika sedang bekerja, dia penat tak tahan, akhirnya tumbang, pengsan. Kemudianlah baru turun ayat 187 pula, yang mana mensyariatkan puasa seperti mana kita pada hari puasa. Iaitu puasa daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Ayat tadi berbunyi, wahai orang-orang beriman. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi saya gemar beritahu tentang setting Ramadan. Setting Ramadan. Sebab kita, kebanyakan kita, setting Ramadan tak ada, setting raya ada. Tak ada cerita ni. Ni dah ada strategi. Pertama aku mungkin sini lah, lepas tu kedua sini. Tapi kita nak biasa lah. Malam hari kita kat radio nak nyampah dengan radio. Itulah, teringat-ingat lah suasana kat kampung kan. Malam ni cerita. Suasana macam mana suasana? Diri pun bingung kadang-kadang. Kau dah tahu tak tahu, kau tanya lagi soalan kan. Tanya lagi. Sebab heboh dengan raya. Jadi maknanya setting raya dah ada. Duit dah tukar, setting raya. Kau dah tak sampul raya lebih, setting raya. Sampul raya lebih, bersedia sebelum daripada raya, walaupun duitnya belum ada. Kan? Orang tukar, kita tukar. Kan? Lepas tu kadang silap, ni orang nak orang kaya ni, kena siap duit banyak ni bagi. Kan pening pada tu. Orang kita ni punya pening tang itu, tang kemunasabahan tu tak ada. Pergi rumah orang kahwin, hulu kat bapak pengantin. Kalau rumah tu orang kaya, kau bagi RM1 cukup, dia orang kaya. You takkan mana tu Datuk bagi 100. Memang bagi RM1 sebab dia kaya. Rumah orang miskin bagi 100 sebab dia miskin. Susah. Nampak? Macam tu juga setting. Setting raya dah ada. Siap. Kadang-kadang raya open house nak buat bila. Orang senang sebut rumah terbuka. Kan open house, rumah terbuka. Tahun lepas paling dahsyat kali raya kan. Tahun lepas paling dahsyat open house sampai hari ke-40. Betul tak? Kan sampai jabatan-jabatan ni, unit dekat dalam jabatan buat lagi zaman raya jabatan. Tak sempat yang awal tu, sambung lagi. Tak apalah, anggap je lah. Nyamuk makan-makan, raya je dah terlepas. Setting raya dia, tapi setting Ramadan tak ada. Tu sebab bila tak ada setting Ramadan, jadi apa? Kita akan jadi manusia yang terpinga-pinga dan akhirnya hilang minat dengan keadaan yang seperti. Apa maksudnya? Bayanglah, mood raya tu ada. Kedua ada lagi. Raya ke mana nak pergi jalan ni? Berkumpul, jalan ramai-ramai. Janji adik-adik, kau nak setting. Sebab dia tahu benda tu dia nak buat. Tapi bulan puasa, berapa ramai orang tak ada setting raya, sudah dia mengikut-ikut, akhirnya minatnya tidak bertahan lama. Saya gemar guna ayat setting. Cuba dapat handphone. Handphone dia, malam tu tak tidur sebab setting. Perempuan dapat ada handphone, menyala dalam gelap. Menyesal pula aku bagi hadiah telefon siang. Lain kali aku bagi hadiah malam, biar besok tu boleh buat. Betul. Tak tidur tu. Ringtone ni macam mana, terang nak macam mana, ni nak macam mana, ni macam mana. Kalau suami call dia,
Kalau suami call bunyi, itulah. Bunyi rimau tak. Setting ada ni semua, setting apa semua. Semua ada lah. Kan gambar nak letak background wallpaper tu gambar apa. Orang perempuan paling marah bila lelaki tak letak gambar dia ke depan. Itu hak kita lah. Orang lelaki saja letak, kita tak nak menunjuk isteri dia siapa. Kan tak tergamak menunjuk lah. Kan? Kita tak ingat kat handphone, ingat dalam hati tau. Kan? Orang perempuan memang dia letak gambar kita naik malu lah. Dia nak tunjuk suami tau. Suami memang berkelebihan, memang karisma, aura suami tu ada kan. Kita lelaki je aura, dah perempuan tak tergamak menunjuk kan. Biasalah. Kan? Kadang malah bang WhatsApp abang tak letak pun gambar anak-anak semua. Sudah nak letak gambar masjid, tak berani dia marah. Apa lagi besar? Rumah Allah ke atau gambar anak paling? Dah kan? Mana? Jadi mana setting? Itu sebabnya 2-3 minggu sebelum Ramadan. Ni saya cerita ni andai kata panjang umur lah. Itu di IAA ceramah tu tajuk andai ku tahu ni Ramadan ku takhir. Memang aku takkan tahu. Tetapi kena anggap itulah Ramadan takhir. Ini saya cerita andai kata ada lah. Maka 2-3 minggu sebelum Ramadan sepatutnya dah ada setting. Malam ni yang keluar ke mana-mana, anak-anak abah dengan isteri abah ni semua dengar. Malam ni yang keluar ke mana-mana, malam ni ada tazkirah Ramadan. Lepas maghrib. Anak ni, siapa lah? Siapa nak bagi? Abah kau. Abah tu lah bagi tazkirah. Lepas maghrib kan, yang bini macam ni. Betul ke lagi aku? Aku tak yakin ke? Kan? Lepas tu bila dah selesai bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bagi doa tu nak bagi tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak macam ni muka ni. Yang perempuan biasalah kalau muka pakai telekung duduk tu. Itulah muka pasien yang memang basic yang itulah muka. Dia takkan buka dia punya tu pakai tudung lain lawa-lawa tu dengar tak ada. Dia memang macam tu. Tak ada marah ke tak puas hati ke tak ada kan. Lepas tu dia sebenarnya tak amal kita akan menyambut Ramadan. Apakah maksud Ramadan? Apakah maksud puasa? Menurut Ibnu Manzur menurut Ibnu Manzur bapa ni petik kan? Pakar bahasa Arab dia kata kan. Menurut Ibnu Manzur pakar bahasa Arab menggambarkan puasa ini sebagai perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Nampak setting dia dah beritahu. Makan faham tak boleh makan, mana tak boleh berdarah. Tak boleh kata lain. Bono-bono tak boleh toilet. Remote, cushion, TV, jangan ketalan semua ni. Tahu. Faham tak boleh makan tu, faham. Tak boleh minum, faham tak boleh minum. Mana tak boleh gogok air tu. Orang Islam suruh gogok, dia gogok kan. Tak boleh minum air tu. Yang ketiga tak boleh nikah. Dah menutup pertanyaan. Boleh tak nikah bulan puasa? Boleh nikah tak bulan puasa ni? Boleh tak? Boleh. Boleh tak nikah? Boleh. Orang lelaki, orang perempuan, boleh tak nikah? Jawab, boleh tak nikah bulan puasa? Jawab, boleh tak nikah bulan puasa? Boleh. Boleh tak? Sekali saya tutup. Boleh tak orang lelaki nikah bulan puasa? Tengok orang muda. Dia berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Boleh tak orang lelaki nikah bulan puasa? Boleh. Dengan syarat bukan suami saya. Dia tu cakap. Jelaslah kan. Jelas. Saya faham maksud tu. Kan? Marah betul kan? Buat hal benda ni rezeki tau sebenarnya. Tak ada kan? Tak ada rezeki. Rezeki kan? Tak ada. Maksud tali habis tali nikah tu apa bahan nak tanya? Maksud tali nikah tu abah dengan mak kau ni tak boleh mesra-mesra, peluk-peluk, cium semua tak boleh. Mengapa-apa mengayak-ayak tangan tak boleh. Anak tu faham. Jadi anak saya tak langsung jadi unit audit dalam kat dalam rumah kita. Nampak mak dengan ayah tu rapat puasa. Rapat ada tegur tu. Anak sudah jom. Nampak? Kan kadang-kadang terlupa. Kan anak pula menghujung Ramadan ni. Kan? Dia kilo orang yang gemar rapat-rapat ni senang je. Dalam dewan ni dengan ceramah dia pakai selimut. Itu tanda-tanda yang gemar rapat kan lagi. Itu tak. Saya tak cakap sini lah. Tempat lain. Kan dia pakai selimut. Dia kalau darah panas, dia tak payah pakai selimut. Bila lelaki rapat, dia jauh sikit tak? Dia yang ini bangsa cepat sejuk kan. Ini memang rapat lah. Bangsa ni macam tu lah kan. Ini contoh lah. Demi juga aku buat selimut. Tahu tak bawa kan.
Ya, jadi tahu dia tak boleh nikah tu macam tu. Kemudian yang keempat, berbicara pun masa tak boleh bicara. Masa tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Tak boleh cakap benda-benda masukkan fitnah. Dan saya selalu cakap, sebab bercakap ini merupakan penyakit masyarakat. Itu yang saya mesti akan bawa. Dan sekarang bercakap itu tidak semestinya bercakap secara verbal macam ni, tapi juga termasuk di dalam ruang-ruang akhbar harian WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook, itu juga termasuk. Zaman Nabi dulu, bulan puasa, dua orang perempuan bercerita, punya tahu bercerita pasal orang, sampai terpaksa jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami minta izin, boleh tak kami nak berbuka? Haus sangat rasa. Punya tahu cerita pasal orang sampai nak berbuka. Kita ni orang perempuan kat sini bercerita pasal orang pun tak ada sampai nak berbuka. Betul tak? Betul tak? Mengaku dia bercakap, dia pun tak berbuka. Itu sebab Nabi sampai cakap ni pesan dia. Nabi sampai cakap, lebih baik kamu berzina daripada kamu bercerita pasal orang. Sebab apa? Kalau berzina, bukan Nabi suruh berzina, tapi maksudnya lambang yang nak digambarkan tu, bila berzina, kalau bertaubat, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dengan syarat taubatan nasuha, tak ada ulang lagi. Tapi bercerita pasal orang, takkan dia ampunkan dosa kita selagi mana orang yang kita cakap tu tak maafkan kita. Itu sebab orang kalau biasa dah kena cakap kat orang kan, macam jadi bos, biasalah kan, jadi bos CEO lah, jaga ketua ini ke apa semua, ketua-ketua, memang dia datang package jawatan dengan cakap-cakap orang. Peduli kan, lega je. Dia cakap bos ni, elok lah tu, Alhamdulillah. Itu dia, sabar. Orang lelaki kena sabarnya. Telinga nak jadi ketua ni, telinga memang kena tebal. Tak payah sukat berapa sentimeter, tapi maksudnya memang tebal tu dia boleh tahan lah, kau cakap lah apa pun. Dia tengok, kau cakap lah apa pun, naik, tetap naik. Contoh lah kan, kau cakap lah apa pun, nak buat, tetap buat. Dia macam tu, sebab ketua memang macam tu. Nak jadi ketua kampung, ni lah ketua kampung macam ni, memang kena tahan. Jadi imam pun kena Islam. Tak tahan banyak, dia datang package. Kalau tak sanggup dengar orang cakap, jangan jadi tu. Tu dia. Jadi ayah pun sama, kena cakap, kena juga bini. Agak lelaki aku. Tak tahu. Jangan jadi lelaki kalau tak sanggup dengar benda. Iya, sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Dan bercakap pasal orang, Nabi janji, Nabi kata akan tiga perkara akan berlaku pada orang yang bercerita pasal orang. Pertama, doanya tidak akan dimakbulkan. Kedua, akan ditolak segala kebaikan untuk diri dia. Dan yang ketiga, akan dipindahkan keburukan orang yang cakap tu kepada diri dia. Drama Melayu kan selalu jumpa, dia cakap-cakap orang sebenarnya anak dia ni. Betul tak kan? Tapi saya jarang masa tengok drama Melayu ni, tapi macam tu lah saya gagap. Saya menyampah drama Melayu, paling saya menyampah drama Sambung. Menyampah 174 episod, apa kerjanya menengok drama panjang macam tu? 174 episod. Apa tanya? Memori Cinta Suraya. Pak Golak tu tahu kalau cerita ni. Baru nak tampar dah sambung kau ni okay, sampai di hujah sekolah kena tak nampak hari ni, kena tak hari ni, mesti kena bakar sangat nampak tu. Besok tu nak rupanya tak jadi nampak. Tengok tu dalam Melayu kadang melampau, tunggu bas pun cakap tunggu bas, kita lah kalau tunggu bas lambat kan, macam tu lah, tak ada cakap lah. Mana pula pergi bas ni, lambat bas tu, kami pun apa benda lah kan. Satu drama kata apa, tertengok lah. Satu babak saya tengok lah. Apa tengok drama ni? Apalah nantilah saya tengok. Kita cerita lain. Kan jadi maknanya, maksud kita puasa yang sebenar adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan dan minum, kerana beribadah kepada Allah daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Ayat yang kita nak tegas kepada keluarga kita, setting tadi adalah mesti kerana Allah. Setting mesti kerana Allah, beribadah kepada Allah, baru dia dapat poin. Jadi persediaan 3 perkara kena buat sebelum Ramadan sebenarnya apa? Pertama, solat sunat taubat setiap hari sebelum puasa, minta ampun banyak-banyak. Kedua, taubatan nasuha, dah berazam tak nak ulang balik dosa-dosa kita yang lama. Dan yang ketiga, belajar hukum hakam, amalan-amalan yang nak buat pada bulan puasa.
Solat sunat tarawih, dia tahu kenapa. Sahur ni apa, berbuka ni apa, dia dah tahu. Jadi barulah sampai pada Ramadan dalam keadaan bersedia. Contohlah orang lelaki, bang ikut saja lah, jom, adalah ni di tempat ni, pergilah. Sampai kat kedai tudung pokoknya. Sampai kat kedai tudung kan lain spesies yang ada kat dalam tu. Cara dia tengok, cara dia mengkaji, orang lelaki tak sesuai dia. Sudahnya, lelaki tak akan bertahan lama sebab dia tak ada pengetahuan. Kalau lelaki tu pakar bab tudung, mungkin akan ada. Ni cik. Lelaki tak. Dan dia tidak berhasrat pun nak jadi pakar dalam bidang tu. Maka akhirnya dia kata, tak apalah, abang tunggu kat dalam kereta lah, kalau sudah telefon. Sebab dia keluar dari situ. Macam tu juga dengan bila orang masuk Ramadan, tak ada setting. Dia kejap, dia tak berminat, dia akan keluar, tinggalkan puasa satu. Tinggalkan masjid, tinggalkan surau. Tadarus pun join hari pertama, betul dia hilang sebab dia penat. Sebab dia ikut orang dia, tanpa dia faham kenapa dia kena buat tu. Sunat tarawih, kenapa kena kosong? Imam hari pertama tak ada parking. Imam tak ada parking, bayangkan. Punya jauh, imam nampak, punya ramai orang. Masuk malam ke-15, tak kala lagu raya sudah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar, dekat saf ke-5. Punyalah tak ada orang, imam boleh parking kat situ. Sebab kita kalau bulan puasa, tak heran hari pertama tu ramai orang. Orang tak pernah nampak pun nampak. Kita tak kenal pun orang tu ada ke tak jangka pula orang tu duduk taman tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau dia tak beranjat memang lambat isyak ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Habis setiap saf memang tak ada tu pun dia kenal. Yang kenal betul Imam Bilal. Yang lain tak kenal. Tapi tak heran. Tapi kalau bukan bulan puasa, kalau nampak muka tak nak nampak, maknanya apa? Maknanya nak kedui. Assalamualaikum, saya imam ni, imam. Yang dia tanya imam tu tak kebengkak imam. Imam. Imam tu tengok. Ni adalah imam lah. Oh tak maaf ustaz, tak perasan. Apa tak perasan lah? Pasal menulis main mana? Sini lah. Pasal tak perasan imam? Dah imam pernah depan, dah salah imam nak pernah depan. Imam pusing. Macam nyanyi kan dia pusing. Penonton nampak dia, nampak dia pusing. Dia tengok makmum. Allah Akbar. Tak rukuk. Dia kan apa kalau belak kan dia tahu. Jadi persediaan sebelum puasa. Baru tahu. Ni tak nak puasa pun cakap. Ingat besok dah puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Adakah nak kita dapat layanan macam tu? Dia tak beritahu apa-apa. Kita tak dapat ngerti macam mana. Besok tak boleh makan, tak boleh minum. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tu budak tu dapat lapar dan dahaga. Aspirasi takwa yang nak bagi kat dia tak dapat. Betul tak? Tu dah laparnya. Sikit lagi lah. Kau jadi buka lah tu. Sekarang kau dah 10 dah. Dah 10 pagi dah. Maknanya berapa jam ni? 9 jam ni. Yes. Nak tu apalah kau nama ni. Berapa ramai budak meninggal dunia sebab dipaksa puasa. Dah laku kat Malaysia. Masa kecil tu seorang dekat darjah 4. Daripada darjah 4 tak darjah apa. Bukan darjah 4 pun, darjah 1, darjah 2. Dipaksa ni puasa. Budak tu meninggal dalam perjalanan ke hospital. Budak tu pengsan, bawa dalam ambulan meninggal dalam perjalanan. Tak sempat sampai hospital. Masa tu baru nak masukkan air dalam badan. Dah lambat. Kenapa? Imam Syafi'i umur 10 tahun dah mengajar. Waktu dia mengajar, ada air di depannya. Dan air tu tengah-tengah mengajar, dia ambil, dia minum. Orang semua tanya, wahai Syafi'i, kenapa kau minum air ni? Kau tak puasa? Dia kata, sesungguhnya syarat wajib puasa belum sampai ke aku. Aku ni budak lagi. Aku belum balik. Tapi Imam Syafi'i tak tinggal solat. Walaupun umur 10 tahun tak tinggal solat. Kita marah anak kita tak puasa, tapi tak marah anak tak semayang. Kalau anak tu diajar semayang, difahamkan kenapa dia kena semayang, akhirnya di sini cakap, nak puasa lah, nak puasa juga. Biar datang dengan keinginan dia. Marah kau umur dah 5 tahun puasa. Abah dulu umur 5 tahun dah penuh puasa. Kau faham? Anak tu tak pasti. Dia pun repeat dengan nenek. Nenek, betul ke? Abah dah penuh puasa dah masa umur 5 tahun. Mana ada baru tahun lepas penuh. Nenek cakap tak penuh pun. Abah umur tak baru tahun lepas penuh. Yelah, Abah gastrik. Lain. Nama dia bagi alasan. Kan? Nampak tak? Itu nak gambarkan kita setting macam mana. Oh, tahu. Okey, kita siapkan baju Ramadan.
seluar Ramadan, nak buat tarawihnya macam mana slipper Ramadan. Ada. Kita setting gaya je. Setting puasa tak nak buat kadang-kadang. Mana yang ada je lah. Berkadaran je. Kadaran tak puasa berkadaran. Kedai Cina tu pun tahu tau. Tempah baju raya. Maaf, masuk Saban tak terima lagi dah. Dia pun pakai bulan Islam tu. Dia tak pakai bulan Mei, April lagi dah. Ya, masuk Saban tak terima tempahan lagi. Kita setting kan anak kita tu. Setting kan keluarga kita macam mana. Kan, dalam keadaan ni, dia tahu punya kita macam ni, kita kena macam ni, kita kena macam ni. Betul. Kan, ini main redah, kan. Tudung. Boleh lawa-lawa nak puasa. Betul. Pergi beli. Tak kira lah, baring lah kaki lima tu. Beli. Kan, punya teruk beli tudung, baring kat kaki lima. Apa cer? Kan, kat kaki lima masjid tak pernah nak baring tidur ketika tak ada. Tak pernah harap. Kan, berebut-rebut, menarik-narik. Allah tahu betul tudung tu. Kalau tudung tu dia cakap apa lah kau rabut dan ni kan. Pakai tu dah beli tudung, pakai lawa-lawa pergi masjid first class gitu. Setelah kong pakai kat dalam surau, jangan pakai dalam perjalanan. Mereban jalan bertiga pula potong kucing tangannya. Ada tak pelakon wanita lagi suspend. Orang suara mana ada orang kan. Mengeban. Yang lelaki kat belakang tu tak nampak. Bukan setan peniket. Belum betul. Kembang macamnya jalan. Nak macam satu kop pun. Aduh, lawa-lawa pakai bulan puasa ni. Betul. Nak meraihkan Ramadan. Ramadan bulan kegembiraan. Bulan yang menggembirakan kita. Maka ayat tadi yang hujung tu sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa latihan takwa? Yang pertama, Sayyidina Ali ajar kita latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah Ta'ala. Punya baik orang teknologi pak memang TPM hari ni. Tengah-tengah sesi ceramah dia bawa keluar fresh orange tak apa. Tak apa tuan, faham. Puasa kan, tapi kalau mana tu kalau haus. Yang sebab kita orang cover lain. Siap ada 5 sangkut situ dengan tayung. La ilaha illallah. Dahsyat. Tapi minum tak? Tak minum sebab rasa Allah Ta'ala nampak. Naik kereta. Corner sikit. Kita seorang dalam kereta tu. Cermin gelap lalu. Wow. Kena. Tentulah hai mineral malam tadi nak golek kat kaki kita. Ya Allah. Dah lah panik. 10 kali takhir. Saja jari. Minum tak? Tak minum. Kat rumah buka petai. Kita nampak pula Khafufah malam tadi. Terlupa makan sahur. Buat sejuk dan naik siap sudu. La ilaha illallah. Kenapa sudu ni ada kat sini? Sudu ni mencabar betul lah. Dah salah sudu. Makan tak kita? Tak makan. Sebab rasa Allah Ta'ala nampak. Kita dapat Allah Ta'ala. Takut Allah jadi kita dapat. Tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Tapi lepas raya adakah Allah Ta'ala jauh dari kita? Tak, Allah Ta'ala dapat kita yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Itu sebabnya kita ni ajar anak-anak kita, keluarga kita, jangan takut hantu. Hantu tak ada. Jangan ambil dapur. Bulan puasa tak ada kerja, lepas tarawih boleh bawa anak bini pergi tengok Conjuring. Dia bukan cerita hantu. Yang masalah dia ajar anak kita, nampak hantu you salib cucunya. Nampak hantu you pakai holy water. Apa mana nak ajar? Boleh macam tu ke Pak? Memang lah, agama dia boleh. Kita yang mengesahkan boleh. Kan? Itu sebab jangan ajar anak tengok cerita-cerita hantu. Takut hantu. Kita mana? Orang lelaki, mana dia takut? Macam takut ada. Tapi kadang-kadang memang takut. Nak pula masa kita kecil-kecil dulu kan, mengaji dulu. Mana ada mak ayah hantar kita ngaji, jalan kaki dulu. Jalan kaki, bawa Quran, bawa rehat, jalan. Tak apa-apa, rumah ustaz yang mengajar ngaji ni, rumah mesti lalu kubur. Lalu kubur mula. Diam, Fatihah. Baca Fatihah. Jangan kambing tu terpijak ganting. Perak, lagi mana pun tak lihat. Punya takut dekat orang yang dah mati kat kubur tu. Punya takut. Dia punya takut lari sampai terlapeh rumah sendiri.
Ui, rumah haram, pergi apa? Takut Allah tak sama. Antara sebab mengapa doa tidak mustajab adalah menurut Ibrahim Adham, seorang ahli sufi, antara sebab doa tidak mustajab adalah kerana hatinya buta. Kenapa hati buta? Ada 10 sebab. Yang pertama, takut ke Allah tapi tetap buat larangan Allah. Yang kedua, kata sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Ketiga, tahu dapat nikmat tapi tak pernah bersyukur. Keempat, tahu syurga itu benar tapi tak pernah berusaha nak masuk syurga. Kelima, tahu neraka itu benar tapi tak pernah berusaha lari daripada neraka. Yang keenam sampai ke 10, sambung parai. Biar ada sebab nak panggil lagi. Yang sebenarnya penceramah terlupa. Yang kena sebut terlupa pula. Tapi poin nak ambil nombor 1. Takut ke Allah tapi tetap buat larangan Allah. Tengok dalam puasa ni, tetap ada yang kena tangkap berjudi. Tetap ada yang kena tangkap khawat, zina dan sebagainya. Tetap kena tangkap pencuri. Tetap ada sebab tak takut ke Allah Ta'ala. Kadang-kadang sebut. Yang kedua, amal lebih tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Semayang. Semayang jangan tinggal. Kalau dulu semayang tinggal, okey, sekarang cover, tutup habis. Kalau dah semayang, dah okey, cover semua, pastikan semayang awal tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom pergi semayang. Lambat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah ada dekat saf yang kedua. Tu betul. First class. Belum mazan dah sampai. Bak kata Samir Belu, hari ni post semalam sampai. Itu yang orang rindu dengan Samir Belu. Tak ada siapa boleh lawan dia. Hari ni post. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman. Gila weh, macam mana nak break weh? Gila tu. Hari ni pos semalam sampai dah. Rupanya dia punya maksud hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dengan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Sebab kita rindukan suara Samir Belu. Dulu masa tu Menteri Kerja Raya top betul. Ada je kata-kata dia tu kita ingat kan. Sekarang Menteri Kerja Raya boring. Yang dulu ingat tak masa komplek mahkamah yang runtuh Ciling? Datuk Seri, kenapa ni Ciling ni boleh runtuh Datuk Seri? Memanglah ini manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Kalau macam tu then pun boleh jadi taui. Macam Tuhan jawab kan. Tapi dia confident. Maknanya awal waktu. Tapi satu solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih bulan Ramadan je jumpa. Tak, kami di TPM ni memang bulan Rejab tu dah start dah tarawih. Ada? Jangan ambil kunjung. Tak ada. Bulan puasa je jumpa dan tarawih saya pesan sekali lagi. Ni 10 malam tak payah kejar. Adab ikut solat sunat tarawih, adab ikut daripada mula sampai habis. Saya tak cakap berdosa. Tapi dari segi adab dia ikut daripada mula sampai habis. Aku tak main lah taman ni 8 rakaat apa cerita. Aku gitu tu dekat Masjid Negara. Masjidnya dari imam import daripada Syria, daripada Lebanon, daripada Timur Tengah. Lain imam dia setiap malam. Pelagak. Baru tarawih tu baru buat 8 rakaat, lepas tu dia witir 9 rakaat. Dari segi adab tak apa kena. Kalau nak ikut mula-mula. Contohlah, boleh aku ikut kaki KL? Boleh, tapi aku lambat balik ni. Tak apa. Baru 2 kedai. Boleh tak hantar aku balik? Tak apa, 2 kaki kata. Saya kata nak ikut daripada mula sampai habis. Faham? Bulan puasa ni imam laju marah, imam slow marah. Imam tak bunyi, lagi marah. Imam pun manusia, dia dah apa benda lupa tadi, dia pun terlupa. Innal ladzina amanu. Soalnya apa ya? Dah makmum. Belum nak makmum soalnya apa ya? Sudah bawa buka makmum sekolah. Biasalah. Tapi kalau imam kalau tarawih dah terlupa. Innal ladzina amanu. Innal ladzi sebabkan sembahyang sunat tak ada masalah. Terus Allahu Akbar tak apa. Makmum tak payah subhanallah. Tak payah. Sebab ini sembahyang sunat. Kan? Kadang-kadang tu imam tu laju orang muda suka lah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu akbar. Bagus imam tu, tepat, padat, ringkas. Oh, tu ya. Memang ramai yang ikut tu, penuh kan. Nampak imam tu laju. Kan? Cuba kalau imam-imam yang sabar. Imam tua kan sabar kan. Saya kat kampung saya duduk je dulu tu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Teranjang. Sedih. Maliki yaumiddin. Sah sabar imam tu. Tapi kita makmum ni tak sabar. Ya ini syak ni berterawih lah. Sudah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sabar. Saya tanya sudah kecil. Apa dia? Ke masjid ni biasa saya tak tahu bawa berapa terawih. Kita tak tahu 23 baik. Baik. Tu ke imam. Itulah imam. Tengah malam mu balik. Tak apa, sabar, ikut bermula sampai habis. Terusnya apa? Tadarus, mengaji. Tapi kenapa tadarus? Muka yang sama, dia tak tahu. Tak ada perubahan. Muka kawan tu dah macam rehal. Kenapa tak tahu? Kenapa orang sama? Semayang jemaah pun macam tu lah ramai. Ramai subuh, ramai sikit daripada bulan biasa. Tapi itulah ramai, tak ramai mana. Sedangkan Allah Ta'ala janji mengaji tadi bukan pahala pada satu kalimah, bukan satu ayat. Setiap satu huruf digandakan pahalanya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tahu tak? Tahu, tapi tetap tak ramai. Sembahyang jemaah berapa kali ganda daripada sembahyang seorang? 27 kali ganda. Tahu, tapi tetap tak ramai. Kenapa tak ramai? Sebab dia tak nampak dengan mata hati. Saya tadi mengaji tadi. Cuba kalau tiba-tiba dengan ini pihak pengurusan TPM mengumumkan kepada semua peserta tadarus, kita akan berikan insentif lebih kurang RM1,200 seorang yang nak akan dimasukkan sila lewatnya pada 27 Ramadan. Macam kosong pejabat. Naik notis maaf tadarus. Sila tunggu sebentar. Kuyak-kuyak Quran. Walaupun kau yang ngaji, aku nak ngaji, tapi tarik Quran. Punya tahu kan. Bayangkan kalau sebenarnya jemaah tadi 27 kali ganda tukar jadi RM27 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RM27 jam. Hui, RM7 lah, RM7. Masa tu kita dah tahu dah perempuan ni balik tabir apa perbualan dia. Kau dah berapa lama dah semain sini? Baru 2 minggu. Berapa banyak duit kau? 2 minggu. Ya Allah, 27 kali 5 kali $4. Banyak. Aku baru tahu ha. Jiran tu tak cakap dapat banyak ni. Kalau ini gegap nak kaya seseorang, aku tak cakap. Betul dah semacam membeli belah banyak tu dah. Orang lelaki tak akan berbicara soal-soal kecil seperti itu. Mereka akan berbincang soal dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Ditahan ni untuk imam tu, man. Imam cakap, imam apa-apa? Imam apa-apa? Imam bukan imam tu. Yalah, kalau makmum 27, aku imam lebih lah sikit. Kadang-kadang 50, kadang tengok lah macam mana jadi imam. Kadang 40 lebih. Malam tu bertumbuh nak jadi imam. Ya, tapi itulah dia. Sebab tak nampak dengan mata hati. Kemudian akmal bitazil ni apa lagi? Beramal apa dia turunkan? Bersahur. Bangun sahur. Ingat. Kadang-kadang ada orang aku tak sahur pun okey. Badan aku kuat, steady. Bukan masalah kuat tak kuat. Nabi pesan jangan tinggal sahur. Sahur ini adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dia dah pesan. Sahur ini makanan yang barakah. Jangan kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air.
Jangan kalian tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air, sesungguhnya air itu adalah bersih. Berapa banyak hadis Nabi. Pembeza puasa kita dengan puasa adalah makan sahur. Makna Nabi bandingkan kita puasa, agama lain pun puasa. Tapi apa bezanya? Bezanya kita sahur. Nabi pesan banyak kali sunat muakkad, memang sunat yang dituntut, jangan tinggal sahur. Kemudian ingat, kena tahu bila dah azan tak 5 kali lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah peh buat tamat. Masa sudah tamat. Ya. Tapi kena tahu lah, kalau Imam Syafi'i memang dah azan tak 5 kali lah. Kalau Imam Hanafi boleh sampai hujung azan, boleh makan lagi. Tapi kena tahu lah. Itu dah jaga syarikat, kena tahu hukum. Tengah makan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah habis lah masa. Tak boleh makan lagi. Mana pula? Iya, kalau ikut Imam Hanafi boleh. Macam tu, kena tahu. Bang, azan abang boleh ke makan? Boleh makan. Tak mana-mana Imam cakap itu tak boleh macam tu. Dia kena tahu Imam mana cakap. Imam Hanafi cakap boleh sampai. Cuma masalahnya kalau ikut azan, problemnya apa? Surau ni awal seminit. Surau ni pula lambat seminit. Masjid lah awal 30 saat. So mana tahu mana satu nak ikut. Kalau nak ikut itu, kita kena ikut mana yang azan dulu. Tak boleh ikut hujung mula-mula azan ini, hujung-hujung mana azan surau lewat. Tak boleh. Panjang. Ataupun dia kena Bilal tu. La ilaha illallah. Bilal ada yang boleh pergi. Boleh berhenti. Macam tu. Kan? Jadi kalau nak selamat, ikut Nabi. Sunnah Nabi je tau. Dalam 50 ayat Quran dia dah berhenti dulu. Ikut waktu imsak, selamat. Waktu imsak ni berhenti lah. Senang. Kadang-kadang waktu imsak berhenti, hikmah dia tu. Kita sedawa. Naik kali tu sampai ke mata. Bergaya betul. Ya Allah, kodeh pula. Boleh minum tak? Boleh minum selagi mana belum azan. Minum. Kenapa bangun sahur tak boleh makan? Tak selera sangat. Malam tadi dah tadi. Besok boleh makan sahur ni. Boleh buat sahur ni. Kenapa tak makan sedang? Sebab bangun niat nak makan memang macam tu. Bangun je. Mana nasi bang? Habis kena aku duduk misal. Mampu jawapan. Tak sikit apa sikit sangat. Banyak sangat nak berbuka ke apa? Oh Allah marah. Sudah ni bini tu angkit. Puyuk tu. Abang, ini untuk abang. Ambil lah berapa banyak yang banyak ada. Payah anak marah-marah. Dah lah kesian perempuan ni bangun pagi. Betul tak? Bang sedih tu. Dan orang lelaki pun berkorban juga. Berkorban dia set jam. Itu bentuk orang kan senang nak set jam ni. Bila bangun, ya bangun ya. Bangun. Jadi kalau nak selera bangun sahur senang. Bangun, mandi dulu. Mandi, solat sunat 2 rakaat. Tengok lepas bagi salam. Tak ada orang tengok perut je. Selama je makan. Lagi dahsyat daripada muka. Kan? Contohnya kalau kita dapat tu bila berbuka pula, berbuka ikut waktu. Berbuka ikut waktu. Aku disebabkan rasa takwa lebih sikit ni, aku mungkin buka lebih syam. Jangan terlampau. Rasa takwa lebih sikit lagi ni. InsyaAllah kalau tak pun sampai tarawih kau tengok. Jangan macam tu. Waktu buka. Di awal kan buka tu maksud dah azan buka lah. Awal tu bukannya beranga mai, boom, pegang pertama, jangan buka sangat ni. Dia dengar Bilal, dah sampai dah. Lepas tu Bilal, zoom dia masuk. Serentak dengan kita berbuka paling awal di Kuala Lumpur ni. Rasanya, testing. Bilal test mikrofon. Boom, alah, aku tolong. Sampai tu. Maksudnya bila dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka summa bika amanna wa laka aslamna wa azkika atarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Macam tu. Teranglah kuliah duha tadi. Ustaz cakap antara waktu dimakbulkan doanya termasuklah waktu berbuka puasa. Dipadatkan segala doa waktu buka. Dah habis kan? Wakina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami. Ada tak yang Melayu kan? Sesungguhnya kami bersyukur kepada-Mu ya Allah di atas rezeki yang Kau kurniakan. Dan sesungguhnya kami ini insan yang lemah. Ya Allah, menangis-nangis ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang memohon pertolongan ya Allah. Apalah jua kiranya Kau bantu kami ya Allah. Setengah jam ya Allah. Anak tu tanah jangan tengok tafufah.
Bila lah boleh makan dengan Bila lah boleh makan lama lah doa. Ya Allah. Abang dulu mak. Yang mak ya Allah. Ya Allah. Nak mampu ya bah. Akhirnya lepas tengah jam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Ada lagi. Ya Allah. Anak tak tahu. Makan lah. Anak makan. Tak sabar lagi anak dah. Janganlah tahu benar. Tapi bila waktu buka, tengok makanan tu, ukur baju di badan sendiri, kapasiti badan kita. Kalau aku makan ni, aku boleh maghrib lagi tak? Hingga aku makan semua ni tersadar. Dan makan sampai menteneng pun. Tak sonak lah pun, sembuh. Kan? Makan sikit, solat. Betul, Nabi kata, dalam hadis Nabi sebut, andai makanan dah dihidangkan, jangan kamu mengutamakan solat daripada makan. Makan dulu, tapi tak ada makan sampai 3 kali sendawa dah. Tersadar, biru, merah, kuning, semua nampak. Tersadar dia kan, membadak. Itu tak membadak. Dia tersadar, nafas tu naik, bunyi macam badak. Itu membadak. Betul kan bunyi kan? Kan? Jadi ukur badan. Makan sikit. Makan macam abang saya makan buah tamak, minum air teh-o. Air teh-o suam, dia solat dulu, kemudian pergi makan. Lepas solat, makan juga cepat. Sebab bila dah makan, kita duduk tunggu waktu isyak. So, sedang elok, nasi kita dah turun, terus siap pergi solat isyak dan tarawih. Itu. Tapi kalau makan buah tamak, minum air kosong, solat, tak khusyuk, baik semayang. Baik apa? Baik makan dulu. Makan buah tamak, minum air kosong, solat. Terfikir makanan. Baiklah, baik, makan. Allahu Akbar. Tak ada tak tidak siput sodot tu ya. Siput sodot ingat ke ilah. Anak pula kat dapur tu seruk. Ya Allah tondak siput sodot ni mak. Mak ada lagi tak? Ada. Mak pun tuang. Ketuk. Abah habislah siput tu. Langsung sampai maghrib 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tak siput tu? Kalau macam tu baiklah. Kalau beli satu lagi kita ni pada situ kita ukur badan kita tu membawa kepada qanaah, iaitu berpada dengan yang sedikit, jangan membazir. Itu yang ketiga. Yang pergi bazar Ramadan bonoh jadi kan dengan tafufah, nasi kambu, sedagel, lapak tikai, asal gupa. Lasai. Sedap. Yakok. Macam-macam lah kan. Apa lagi? Pil pelopong, buah Melaka, pepak, badak berendam, roti john. Banyak penuh hidup. Sampai waktu ya Allah banyaknya bah. Muhasabah. Semak balik bah. Mutabak ni banyak sangat bah. Besoknya belilah, beli sekeping je kalau nak beli pun. Ya, tawufah ni banyak sangat, sikit satu bekas cukup. Ya, roti jaya. Ada bolehnya ni lagi abang ni. Roti john seorang sebatang roti john tu, anak tu ambil seorang satu. Zak, togok lagi orang. Langsung tak dia ukur budak tu dah kan. Ya kan, tahu kena makan kan. Boleh makan, kalau niat nak sedekah tak apa. Boleh makan banyak, nak sedekah banyak. Kat tu tadi saya masak mihun, dek lah kat tu lah. Kebetulan ni makanan sebenar. Ni kat tu lah. Ya Allah, apa tu sedap baunya. Terima kasih 1-0. Dia mungkin tak basuh. Kalau orang kampung dia tahu kalau dah pek tu masuk dalam, dia tukar, masuk makanan lain, balik. Dan tak boleh sonyak. Besok tu bagilah spaghetti 2-0. Kalau 3 bagi roti canai 3-0. Sudah 29-0. Dah dia Assalamualaikum. Kata salam. Apa pula nak bagi hari ni? Asal tak faham. Tak ada bukan apa kat rumah lah. Bokeh dah habis. Dia tak pulang kan balik. Boleh. Bagi yang terbaik Nabi dalam puasa sangat dermawan. Jibril menggambarkan Nabi lebih dermawan pada bulan Ramadan. Bulan lain dermawan, lebih dermawan bulan Ramadan, lebih cepat daripada angin yang dikirim. Maka Nabi nak bagi ni tak payah fikir-fikir banyak. Kita ni nak bagi pinjam orang kan fikir dulu, nanti dulu. Orang tak semangat, fikir dulu. Nabi tak fikir, nak bagi. Nak pinjam duit boleh, berapa kau nak? Tepukkannya tak kawan kita, tepukkannya. Berapa kau nak? RM50. Nah, wait, RM10 tu je. Nampak dia tak payah fikir. Nampak? Dia bagi yang boleh ada, dia okey tu. Nampak tak? Bagi.
Nabi pakai baju baru, sahabat minta. Nabi masuk dalam terus bagi baju baru. Dunia, baju kedua sahabat minta lagi, Nabi bagi. Baju ketiga Nabi bagi, sampai baju keempat Nabi tahan, dah cukup. Ini je yang aku ada. Cuma kalau kita boleh tudung baru dapat. Tak kira lah tudung awning tu. Tudung awning tu ada bumbung depan tu, tak payah komit di BKL ke. Dia lagi Korea lagi bagus, yang terbaru dia pakai Zeng. Senang kalau jan, jan tahu dia. Dah ada bendera kiri kanan. Kan ada tudung dia bendera kiri kanan tu berkibar kan. Lepas tu yang lilit dengan apa mana, radio side apa. Hari Jumaat, berlempar senyap, sambut kalau orang bayar, bawa kita. Dia perhati, pada sahabat waktu pakai tudung bersama. Mari nak mak kita sarung macam ni, pin langsung siap. Jangan bawa bawah dagu langsung tak berbunyi dah. Cari paku tokan. Dia bawa dah tudung baru beli. Punya payah nak beli lah. Sampai bagi kat kaki lima tadi. Kawan-kawan tanya, cantik tudung kau, bagi kat mana? Ya, nampak. Tak bagi je. Nampak tak? Bagi yang terbaik, sedekah yang terbaik. Assalamualaikum kak, kuih lapi. Ya Allah, sampai 1 loyang kau bagi aku, banyak sangat. Ya Allah, makan apa? Kebetulan tak jadi. Tak jadi dia orang baik kau. Kuih bagi yang elok. Macam mana tadi? Okey. Kemudian yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Maknanya kita berazam beribadah banyak-banyak. Kita ni bulan puasa, ibadah nak berbanyak. Dan ini benda ni semua insurans. Ibadah kita insurans itu sebab doa. Ya Allah, mudah-mudahan aku istiqamah. Tak adalah kita baik bulan puasa je, lepas puasa pun kita jadi baik. Ya. Latihan takwa ni nak bawa sampai kepada lepas raya besok. Dalam kubur, sesaan kubur, malaikat nak bantai kepala. Jangan. Kenapa? Dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Bulan puasa dia rajin tadarus, rajin mengaji. Dia rajin berzikir bulan puasa. Kenapa tak terus sampai lepas raya? Guna malaikat, tak boleh pukul kepala, tak apa, aku bantai perut dia. Nak bantai perut, jangan. Kenapa dia ni rajin puasa sunat? Punya seronoknya kita puasa sunat puasa fardu tadi, kita sambung pula puasa sunat Syawal, sambung pula puasa sunat Isnin Khamis. Maknanya ada insurans kat perut pula. Nak bantai kaki, jangan. Kenapa? Dia ni rajin qiyamul lail, bangun malam, solat. Bulan puasa ni training. Tu sebab bila training, kita disuruh bangun sahur. Kita meringankan kita bangun. Cuba kalau cakap, kan bini kita bangun, bang sahur, otomatik bangun. Cuba kalau cakap, bang bangun ngaji, memang tak bangun. Bang solat bang, kau kan tu. Tapi nak biasakan dengan makan tu, mungkin lepas ni kita boleh jadi lazimkan diri kita untuk beribadah. 3 insurans. Bangun qiyamul lail tu pun insurans juga kan. Tapi kalau bangun malam, bangun kuancing tidur balik, itu tak kira. Bangun untuk ibadah. Ya. Maka 10 hari terakhir ni, jangan lupa kerja. Sebab 10 hari terakhir ni terkandung di dalamnya Lailatul Qadar. Jangan longan orang cakap, sudah. Pedulikanlah. Kita buat je. Kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Sebab Imam Al-Shawkani kata, orang dulu-dulu nak dapat taraf ahli ibadah, ibadah ni mestilah sehingga 1000 bulan. Baru kira sebagai ahli ibadah. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun dan 4 bulan lebih kurang. Itu sebab kena kejar. Kalau kita tanya umur kita, sampai tak 83 tahun? Belum tahu lagi. Dan kalau pun sampai 83 tahun, adakah ibadah kita 83 tahun? Tak sampai. Itu sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan, tidak wajib kita cari Lailatul Qadar. Dan bila sebut Lailatul Qadar, waktu terbaik, payah nak bangun malam apa semua. Kena faham, hadis ada sebut, antara hadis yang menyatakan bahawa hadis beritahu yang bangun malam ini bermula bila? Bermula daripada salat maghrib sampai salat subuh. Kalau pemalih benar, semayang jemaah maghrib, semayang jemaah isyak, tarawih, witir, balik tidur. Pagi esok subuh pun jemaah. Jangan tinggal 10 malam terakhir. Mulai malam ni jangan tinggal. Dan kemudian minta ampun banyak-banyak ke Allah. Doa yang lazim kita amalkan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka berkeampunan, kau ampunilah. Itu doa paling senang sekali. Dalam bahasa Melayu pun tak apa. Doreh faham ya. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka pada keampunan, kau ampunilah dia orang kat belakang ni. Macam kau tak berdosa pula dah.
Sama-samalah minta doa banyak-banyak dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kalau ikutkan Imam Al-Shawkani itu tadi kata, memang kita kena belajar. Malahan ada yang cakap yang 1000 bulan, yang lebih baik daripada 1000 bulan tu, bukan di 1000 bulan tu, malahan sebanyak-banyaknya. Sebab orang Arab kalau sebut 1000 tu banyak betul-betul. Tak tergambar banyak yang disebut 1000. Macam kita lah, orang kita, ingat tak kita nak gambarkan kayanya orang yang tu kan? Yang tu lah. Cinta lah, tak rapiat ngayunya. Cenyang kan? Kan? Tak faham lah. Ini faham tak? Faham. Orang tanya, banyak tak duit? Dia bilion kan? Duit dia bilion duit dia kan? Bilion ke milion ke tak reti satu. Yang tak cukup dah kalkulator tu kalau nak ambil. Kan? Aksara tu tak cukup. Kan? Bila kita tanya banyak ke duit dia, kita akan sebut berjuta duit dia. Sebenarnya duit dia bukan juta, lebih banyak daripada tu. Tapi gambaran masyarakat kita sebut berjuta tu banyak betul-betul. Faham tak? Macam tu kat orang Arab. Itu sebab kita kena belajar. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat berlumur-lumur turun. Dan dia akan mendoakan kesejahteraan setiap mukmin lelaki dan mukmin perempuan yang ditemuinya. Kayak mana nak jumpa tu? Pertama, ikhya. Kedua, mid-valley Megamall. Kan? Dekat. Apa lagi? Tak ada orang kaget situ dah. Nak jumpa ke rumah Allah, masjid, surau atau rumah-rumah yang dihidupkan dengan ibadah. Beramal banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan dengan cerita kita dapat mensucikan diri kita. Cukup dah cakap tu. Ada yang tidur tak? Ada tak yang tidur? Saya tak marah dah. Saya tak pernah marah orang tidur dalam ceramah saya, sebab memanglah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok orang bagi ceramah dia tidur? Andai. Cuma kalau dia tidur tu, minta tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Orang sebelah dia pun nak tidur juga. Tapi orang perempuan lalu komplain tu, kadang-kadang tak boleh tidur. Biasa, kena faham. Appreciate suami kita. Orang lelaki dia tak boleh berdengkur untuk gambarkan betapa kuat dia bekerja di sebelah siang. Orang lelaki kalau dia tidur, tu biasa. Yang penat tu dia ada hujung. Itu ponik daripada yang pertama tu. Yang paling ponik dia macam bercakap tu. Kadang-kadang saya dapat ada yang mengadu saya, dia kata saya kadang sampai tak tahan tu. Kan main perempuan dia sampai suami sampai tahap chorus yang benda dahsyat betul tu. Bini duduk sebelah tu tengok lelaki dia. Yang bini tengok. Sian lagi. Apalah penderitaan yang kau hadapi. Dia yang paling terperanjat tengah tengok tu, kawan tu tersadak pula. Langsung dia ambil jari. Hidup dia tak hidup. Kan, jadi syukur dia lah. Syukurlah suami kita berdengkur. Setidak-tidaknya dia tidur sebelah kita, bukan tidur sebelah orang lain. Betul tak? Pak orang lelaki. Betul. Iya. Kan, kalau tak sanggup macam tu, cari seorang lagi untuk membantu meringankan beban kita menemankan dia. Setuju tak? Tak. Ya. Jadi pesan saya hati-hati. Hari Raya Ustaz jaga, jangan muflis pahala. Hati kita raya jaga mata kita. Salam tu dah ada dah orang tahu WhatsApp kan, siapa boleh salam, siapa tak boleh salam. Tapi tak payah sampai kat sana, jap tengok WhatsApp jap. Kau tak boleh salam, kau topi. Kau boleh. Makna belajar lah. Kemudian jaga aurat kita semua, jaga pada bulan puasa atau pada bulan raya, so jaga. Kan, hati-hati, jangan gaduh lah balik raya. Kena kau mak ke gaduh. Itulah suruh kahwin je jauh, perempuan ni kau mak kahwin je jauh. Kahwin ada kek kan mana? Kelantan ni jauh, tak kau tumbuk. Kenapa kahwin je jauh? Perempuan, kenapa kau mak kahwin je jauh? Kahwin ada kek kan sana? Kenapa? Mbak tu jawab, jodoh.
Pandai lah jawab jodoh. Besok kalau lelaki kau balik bawa bini baru, cakap dah jodoh bang, jawab jodoh. Apa lah lain lah, oh tang itu jodoh, oh tang lah bini, lelaki bawa bini baru, oh tu jenayah. Kan? Perempuan memarah betul tajuk tu, memarah tu. Saya pernah ceramah kat Palu apa tak sebut lah. Grup Mahaban Berjanji. Saya pernah kan, Mahaban Berjanji yang tua masuk. Yang muda-muda masuk lah kan, barulah semangat. Marhaban ya marhaban. Yang tua masuk. Marhaban ya marhaban. Macam mana orang lelaki tu tak lagi pergi buat kemah. Itu tak kaya orang ngawi tu kan. Saya bawa lah tajuk tu. Orang perempuan nak marah tak disuruh. Sesungguhnya orang perempuan kalau boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Biar dia dengar kau. Jawab tu lah. Tak sampai pergi hadis. Biar dia dengar kau. Seorang tu cuma lah kahwin. Saya potong. La ilaha illallah. Nak dipotong laki kebetulan parking motor tolong lah. Malam tu comel. Malam tu tidur so dalam 3 lapis. Menyarap tidur dah takut. Cuma sabar. Jangan memarah pula kan. Jaga laki kita elok. First class service. Suami balik ready kat pintu. First class service. Assalamualaikum mama. Kat pintu tu standby ni. Suami naik motor terlajak sampai kelongkap. Salah rumah lah kan. Ya. Mudah-mudahan kita sama-sama amal walaupun sedikit, sama-sama kita sabar panjangkan, kita amalkan sesungguhnya mana yang baik itu datang kepada Allah SWT dan kurang berpunca dan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya doakan kesejahteraan semua, selamat pergi dan selamat pulang pada Aidilfitri. Saya tahu ni mood nak raya dah ni, tahu kan, ada dah start cuti esok dah, tak nyopek-nyopek kan. Yang penting jaga ibadah itu. 10 malam terakhir ni masih lagi belum berakhir lagi untuk kita. Allah Ta'ala kata saumu li wa ana azim. Allah kata puasa kau tu untuk aku. Allah Ta'ala bagi ganjaran puasa ni direct. Tak ada malaikat catat dah. Dia bagi, baru bagi ke malaikat suruh kira. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu ke kita. Allah bagi ganjaran. Puasa kau untuk aku bagi ganjaran. Wa ana ajzi, aku bagi ganjaran. Ya, rebut. Cukup. Sekian saja daripada saya. Pokok sekayu dah selesai. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kesudian Ustaz Samsul Amri dengan tazkirah yang diberikan.